Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni saya nak bagi tahu sikit lah berkenaan dengan kos beki kereta kita pada hari Rabu baru ni ke? Hari Selasa. Breakdown di Tunjung, depan ESR Tunjung. Okay, jadi orang panggil mula-mula sekali asasilahnya kereta kita breakdown ni dia gini. Kita sampai Kedah di ESR Tunjung tu, kita nak ambil bagi dak. Masa tu orang rumah kita ada dalam kereta dengan anak-anak. Tiba-tiba kereta mati mengejut. Dia mampu mengejut lah. Mampu tu bukan masa tengah bawa dek lah, masa kita parking dek, tapi dalam keadaan enjin tu hidup masa tu. Tiba-tiba kereta mampu dengan sendiri. Maka orang rumah kita start duk kering saja, kering tak hidup. 2-3 kali start tak hidup. Maka kita tahulah katanya kereta kita tu memang tak hidup dah. Yang penting bukan bateri, sebab kalau bateri dia memang dia akan torok lah sekali, dia akan jadi kah saja dah. Ni dia duk kering tapi tak hidup je. Okey, jadi kita pun telefon lah Pomeng saing merupakan pengurusi Kelab Suprema S Kelantan lah, Abang Taiko. Jadi dia kata masa ni dia ada gomoh. Kalau nak mari masa ni dia tak boleh lagi. Malam ni lah. Okay, kita pun beres lah. Kebetulan masa tu Kak Ipar lah, dia ada Maidin Tunjung. Jadi dia mari ambil dah. Maka kita pun balik Melo, hidup Melo lah. Bukan rumah kita, rumah Kak Ipar. Hidup Melo. Maka rekah cerita malam tu kita pun pergi beki dengan saing-saing. Pergi beki tu cek apa semua, scan apa semua clear. Maksudnya kod tu tak ada masalah dari segi kita kata rosok giabok ke apa, tak ada. Alhamdulillah tak ada, kod beres. Cuma bab kereta tak boleh nak hidup lagi. Cari-cari punca pun semua suspek suspek wire coil tu dia belaga sama-sama dia negatif, di positif negatif. Sebabnya wire, maklumlah wire lama dia pecah. Coating dia terpecah dah, kulit dia terpecah dah. Jadi kita suspek dia belaga sama tu. Jadi itulah sebab dia tak sehidup lah. Tapi suspek yang kedua juga fuel pump. Sebab sebenarnya kita baru tukar fuel pump boleh 12 boleh 29 hari bulan 11 2024 kita last tukar fuel pump. Bermakna baru 3 bulan. Masa kita tukar tu Pomeng dia tukar Denso, tapi saing kata kerik ketiga lah, murah dua, sebab rega pun tak mahal sangat, 200 riyal lah, 200 riyal je. Maka pas masa kita guna fuel pump tu memang paruk lagu mana, memang tak tally langsung dengan meter. Biasanya kalau kita guna minyak sampai habis ni dah, kita maksudnya minyak memang kelik dah, kita isi 50 riyal, dia naik average situ lebih kurang 450 perjalanan ni kita boleh jalan lah, maksudnya anggaran kita boleh jalan dengan minyak ada setara tu. Jadi jauh lah beza berbanding dengan ori yang kita pakai asal di kereta. Kalau kita isi 50 riyal, dia akan naik di average dia boleh pergi 300 setengah je. Jadi waktu kita pun tak boleh nak banding. Maka kita nak
Nak tahu lagu mana minyak kita ni ada sikit banyak, kita guna trik. Trik kita adjust trik tu, kita tekan trik. Kalau kita isi 50 agak, maka kita bajet lah dalam boleh jalan lebih kurang 250 km. Lebih kurang gitu je kita kira. Jadi tok sedap lah, kita pun sakit kepala duk main dengan fuel pump tu. Maka bila dia penuh, sebenarnya dia tak penuh juga, dia kurang power, dia tak gagah dalam enjin, dia tak gagah dalam mesin, dia tak gagah. Maka tukar, lepas tu balik pomen kita pun cek penyakit tak jumpa. Last sekali dia pun tukar tukar fuel pump. Dia ambil fuel pump, kereta saing sore lagi, kereta rosok lagi, beki dia ambil saing, dia masuk kita. Alhamdulillah, akhirnya kereta hidup. Kereta hidup. Bila kereta hidup, Alhamdulillah lah dah boleh naik. Maka esok dia kita rosok hari Selasa, hari Rabu rosok, hari Rabu rosok, hari Khamis, hari Jumaat, hari Khamis tu, hari Khamis malam tu baru kita pergi ambil. Jadi berapa semua kos beki hari tu? Kos dia 930. Jadi apa dia hak pomen kita tukar? Dia tukar mula-mula pertama dia tukar plug iridium Denso 4 putih 270. So lepas tu yang kedua dia tukar fuel pump. Fuel pump ni kita guna saing dulu dah, tapi dia order hak baru, hak original Proton. Proton dia guna tak pastilah, sama ada dia guna Bosch ke Denso, kita tak pasti. 440. Lepas tu pula fuel filter 90. Lepas tu opoh apa semua 130. Jadi total 930. Itulah kos dia untuk beki Suprema kita pada malam tu. Okey, jadi begitulah geng Pero kereta lama ni. Tapi kalau kira pun nasib baik lagi lah. Tok orang panggil rosok yang melibatkan gearbox. Kalau gearbox kat memang neng lah, maklum lah nak kena pakai 45,000. 45,000 apa takut 5,000 7,000 dak. Gearbox maklum lah barang mahal. Jadi alhamdulillah lagi lah. Semoga kereta ni masih berjasa. Sebenarnya kita serah juga masa rosok ni, rasa nak jual serabut, sakit kepala nak jual serah. Tapi bila beki siap serah saya, gitulah, tak tahulah apa lumrah dia berkali. Gitulah. Okay, jadi tak ada dah rasanya. Setakat ni saja untuk video kali ini. Hope anda suka dengan video ni. Jangan lupa like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.